Okay geng, so selamat datang ke channel aku lagi. Okay, hari ni aku nak spray aku punya Sistela tu lah. Aku nak spray warna kode MT53 Meteor Grey lah, 200ml. Untuk 370ml ni harga dia dah lain, lebih macam tu lah, kat 30. Untuk 200ml ni dia belas-belas je, main warna gelap sikit. Sebab dah main warna terang kan, biru ni. Kalau dia ni tahan lagi sebenarnya Ocean Blue ni. Cuma kat tank aku tu dia dah tanggal-tanggal. Warna pun aku dah cepat bosan. Warna ni pun aku dah rasa macam nak tukar colour kan, nak tukar colour lain lah. Untuk raya ni lah, sebelum raya ni aku buat. Sekarang bulan puasa kan, aku nak tukar handle sekali. Sebab handle aku dah lama beli dah, handle straight bar tu. Pasang riser tinggi sikit kan, ala tracker macam tu aku. Nanti kita tengok ada punya hasil macam mana. Sebelum kita nak spray kod-kod warna-warna ni, kita kena gosok supaya dia ada surface yang bagus. Contoh nak spray kosong kan, tak ada epoxy ni, terus tembak warna macam ni, terus base coat colour dia akan jadi menggerutu, cat tarik, ada rekah-rekah. Buat kerja tak ada step, main langgar je. Itu salah satunya lah. Si pentingnya anti cat tarik. Nanti aku tunjuk lah cara-cara nak pakai. Dia ada nozzle dia bawah dengan atas. Kat sini nanti korang boleh baca dia punya step by step. Ni aku akan guna kertas spasi 1000 je ni, tak ada calar dalam pun. Layer first tu aku nak tembak warna silver kot. Tentu kalau korang terus tembak Meteor Grey ni, takut nanti colour dia tak sebati pula, macam colour dia tak ngam lah. Contoh macam warna ni Ocean Blue ni, aku tembak silver dulu, baru warna dia naik. Ada base colour dulu. Kalau korang nak tembak je terus boleh, tak ada masalah. Ni aku dah gosok apa semua. Dia dah papat sikit, papat yang rekah macam ni kan, tak rata. Aku gosok malam tadi, ni pun dah ok ni. Nanti dah settle, baru aku akan tembak primer. So tu je lah, senang je. Kalau korang tengok, dia punya habuk dia, ni aku akan tukar. Ni aku nak aktifkan dia punya Allah. Okay. Nak aktifkan, korang just tekan bawah ni. Okay, dah lembut. Kau tekan je, goncang dalam 2 minit macam tu lah. 2 minit lebih macam tu, biar dia sebati. Kau jangan lupa nak tekan lah. Dia kena tekan dah ni, baru function. Kau ada tengok orang terus spray dia tak tekan. Dia tak silap aku, dia macam clear kot, tapi benda tak kena kering. Okay, primer ni selayer. Sepatutnya minimal pun 2 layer macam tu lah. Sepatutnya tempat sini tak bagus, bahaya habuk, tapi aku tak ada tempat. Tak sana pun kita lalu. Dia minimal kalau tengah panas pun jemur dalam 2 jam 3 jam, 2 jam macam tu. Atau nanti besoknya baru kita gosok guna kertas pasir. Sebab dia permukaan dia kasar kan. Spray ni dia tahan 4 jam ya, primer ni. Lepas tu dia jadi keras lah. Warna baru ni pun aku tak tembak clear. Nanti kau nampak permukaan dia kasar macam tu. Maknanya kau kena gosok balik, bagi licin. Kat sini dia nampak kasar kan, dengar. Kau boleh rasa ada kasar, dengan air pun tahu lah kasar. Ni aku simbai ni aku dah gosok, dah licin tu. Ni tembak silver, baru selapis undercoat silver dulu. Tapi tadi aku dah try sikit. Warna dia macam warna seakan-akan hijau. Hijau dia bukan hijau macam ni tau, bukan hijau lumut ke apa, dia hijau gelap. Kita try je lah. Yang warna dia sekarang ni, warna dia gelap-gelap sikit. Okey ke? Kalau dekat mata kasar, dia hijau gelap. Hijau silver macam tu lah. Dia warna dia gelap lah, sebab aku memang nak warna gelap pun. Belah kepala ni aku tak siap lagi. Nampak dia tumpuk-tumpuk bawah selayer. Ni sepatutnya kena taruh clear ni, tapi aku tak berani sebab hujan. Aku biar je lah. Macam ni dia colour matte ni. Kalau dia bagi aku kurang minat warna-warna hijau-hijau macam ni. Rating 8/10 lah. Ni pun dah siap. Ni aku nak tukar handlebar straight lah. Dah tak pakai clip on lah. Penat kedudukan dia sebab bawah terbang ni. Ni maknanya dia belah bawah. Pelan-pelan handle. Lepas tu nanti ada duit sikit, aku tukar seat jadi single seat, jadi bobber. Dia aku pasang riser standard dengan riser aftermarket yang aku pasang. Aku beli sekali ni balut exhaust ni, fiber ni. So ni aku pakai side mirror basikal ni, Turtle Grip. Aku beli baru, aku beli yang jenis bulat Dia relay. Sebab relay standard aku tak ada adjust tu, dia adjust lah. Tak ada macam sekarang laju. Ni kalau dah pasang ni aku adjust slow sikit lah. Okay, ni aku dah pasang lah. Dia punya grip throttle dia sampai 22mm tak silap aku. Okay lah, grip dia mantap. Handle dia punya position dia macam ni. Ni side mirror aku dah pasang.
Nampak cerah. Bila dia kena buka bawah tank tu, dia terletak dia dekat sini, dekat tengah ni. Ni aku dah adjust lambat sikit lah. Ada macam sebelum laju berapa second je tu laju dia ni standard. Berapa second siap ni, laju gila. Okey, ngam. Ni kita dah pakai adjuster balik. So okey lah. Video kali ni aku tukar warna yang fiber exhaust ni, project lain kali. Exhaust tu aku nak kena buang color dia. Sekarang dia tengah karat, kena buang dulu. Aku nak balik terus tapi takut lagi karat kan. Nanti lah lain project lah buat. So ni je lah project aku kali ni. Tukar warna, warna dia okey bagi aku. Bila malam dia warna dia naik. Bagi aku yang dia sesuai macam untuk bobber okey. Naik sikit parat sini, single seat tu. Lepas tu buat fender kerendah sikit, lawa lah. Itu je warna tema raya. So jangan lupa like, share and subscribe kan aku punya channel. Aku boleh up lagi konten untuk si QA ni. Ucap dulu, Assalamualaikum, bye bye.